Peranti siswa. Ramai yang dapat kan peranti ni. Untunglah dapat. Dulu aku pun tak dapat. Aku dapat tu. Netbook satu Malaysia tu. Yang bila aku nak guna internet pakai broadband bubur SIM. Masa tu seronok lah aku dulu. Aku jaga sampai sekarang ni ada lagi netbook tu sebab dia banyak bagi jasa dekat aku. Dia nama apa dah? Acer Pro One Pro. Tak ingat. Tapi ada lagi dalam simpanan aku. Dah masih elok. Charger je hilang. Siapa lah mana letak tahu. Jadi yang pakai peranti siswa ni, siapa yang ada skrin retak tu, skrin dia tak mahal mana. Tak adalah mahal macam sebiji tab ni. Tapi korang beruntung lah dapat tab macam ni, boleh bawa ke mana-mana. Tapi itulah kerajaan punya kan. Bila kita on tu logo Samsung keluar, lepas tu ada logo kerajaan. Tak apalah, logo tu kat situ je. Aku tak tahulah korang boleh akses segala maklumat ke tak. Maksudnya kalau korang nak root ke, korang nak tukar sistem ke, aku tak tahu lepas ke tak. Tapi memang kerajaan bagi untuk belajar lah. Jangan duk nak root lah, nak ni lah, nak bobol Linux ke apa benda ke. Jangan lah kan. Korang pakailah seperti biasa, yang normal. Ni dah siap lah tu. Mantap, Sku!